Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Abang dan yang menonton video ini. Okay, jadi hari ini saya akan membentangkan peranan dan tanggungjawab guru dalam mengurus tingkah laku murid pemulihan. Seterusnya, okey. Mengapa pengurusan tingkah laku ini penting? Kerana murid pemulihan biasanya menghadapi kesukaran dalam pembelajaran serta kawalan dalam tingkah laku. Jadi, pengurusan yang sistematik sangat diperlukan untuk membantu mereka berkembang dalam pembelajaran. Jadi, struktur yang jelas dan konsisten akan membimbing tingkah laku mereka ke arah yang positif. Jadi, peranan guru yang pertama iaitu guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Jadi, persekitaran pembelajaran yang positif ini merangkumi persekitaran yang selamat, sokongan emosi dan mengurangkan gangguan. Dari segi persekitaran selamat, guru tersebut perlu menyediakan suasana bilik darjah yang selamat dan mesra. Jadi, yang kedua, sokongan emosi, guru perlu menyokong emosi murid dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, guru perlu mengurangkan gangguan dengan persekitaran positif untuk mengurangkan tingkah laku negatif seperti gangguan atau kurang fokus. Seterusnya, peranan guru yang kedua adalah menetapkan peraturan dan rutin yang jelas. Tiga aspek yang perlu ditekankan dalam isi ini adalah yang pertama, peraturan perlulah murid dipahami oleh murid, di mana cikgu menetapkan peraturan yang sentiasa murid lakukan. Seterusnya, peraturan yang jelas perlu dilaksanakan secara konsisten supaya murid boleh menerapkan diri dengan pelbagai peraturan dan juga peraturan yang jelas setiap hari. Dan yang ketiga, guru perlulah menggunakan struktur yang jelas, di mana murid pemulihan memerlukan struktur yang jelas untuk membimbing tingkah laku mereka. Sebagai contoh, guru tersebut boleh menggunakan carta peraturan seperti angkat tangan sebelum bercakap dan mengingatkan secara konsisten berkaitan dengan peraturan ini setiap hari. Ya. Baiklah, kita akan pergi kepada peranan yang ketiga, iaitu menggunakan pendekatan pengukuhan positif. Jadi terdapat beberapa teknik pengukuhan yang boleh dilakukan oleh guru. Antaranya dengan memberikan pujian seperti bagus, awak duduk dengan baik hari ini. Yang kedua, dengan guru boleh memberikan ganjaran ataupun sistem merit kepada murid apabila menunjukkan tingkah laku yang baik. Dan yang terakhir, dengan menggunakan pelekat bintang sebagai bentuk iktirafan kepada murid. Jadi pendekatan pengukuhan positif ini digunakan bagi menarik minat murid semasa PDP dan juga dapat meningkatkan motivasi murid. Jadi secara keseluruhannya, pengukuhan positif ini dapat meningkatkan motivasi dan juga menggalakkan tingkah laku baik dalam kalangan murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Strategi intervensi tingkah laku ini ada tiga. Yang pertama adalah bimbingan individu, yang kedua adalah isyarat bukan verbal, dan yang ketiga adalah pengambilan perhatian. Bimbingan individu ini dia merujuk kepada situasi cikgu ini bercakap dengan murid secara individu untuk memahami punca tingkah laku yang dialami oleh seseorang murid itu. Dan yang kedua adalah isyarat bukan verbal. Isyarat bukan verbal ini dia merujuk kepada guru ini dia menggunakan isyarat seperti senyuman atau bimbingan supaya murid ini dapat dibantu. Dan yang terakhir adalah pengalihan perhatian. Jadi kaedah pengalihan perhatian untuk mengawal tingkah laku murid supaya mereka ni dapat mengawal tingkah laku mereka ini dapat dikurangkan. Baiklah, untuk terakhir iaitu menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa dan pakar, di mana guru perlu berhubung dengan ibu bapa untuk memberitahu ibu bapa tentang perkembangan anak mereka di sekolah. Yang kedua, melibatkan pakar. Guru mestilah bekerjasama dengan konselor dan pakar-pakar kesihatan. Yang ketiga, intervensi berkesan. Ini untuk memastikan intervensi tingkah laku lebih berkesan dan berterusan. Sekian, terima kasih.